Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Balkis Patricia binti Masto, anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Karak Setia dengan kod CEA 0059. Bersempena dengan pertandingan sayembara baca dan kongsi, saya telah memilih novel yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Vanuit, hasil nukilan Buya Hamka. Penulis ini memberikan kritikan yang tajam kepada masyarakat menerusi penulisan. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat unsur seperti pilih kasih antara darjat, keturunan dan harta. Di samping itu juga, penulis menonjolkan nilai-nilai murni yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian seperti hormat menghormati, berpegang teguh kepada agama serta mempertahankan maruah diri. Akhir kalam, novel ini memberi banyak pengajaran kepada pembaca agar sentiasa memperbaiki diri agar membuktikan bahawasanya diri kita mampu menggapai kejayaan dengan usaha yang gigih. Sebagai penutup bicara, ingatlah, bangsa yang membaca, bangsa yang berjaya. Sekian, terima kasih.